Ada lubang raksasa tiba-tiba muncul di tengah tasik. Pada tahun 2017, sesuatu yang luar biasa berlaku di Tasik Berryessa di California. Seorang pekerja di tempat sewa bot dan jet ski di tasik itu sedang merakam pemandangan dari udara dengan drone miliknya. Tapi dia ternampak satu lubang besar di tengah tasik dengan air mengalir deras ke dalamnya. Ramai yang terkejut. Ada yang percaya ini adalah fenomena alam dan ada juga yang menyangka ini adalah kejadian misteri. Tapi sebenarnya lubang ini bukanlah sesuatu yang baru. Ia dah wujud sejak tahun 1950-an. Lubang ini dikenali sebagai glory hole. Fungsi dia adalah sebagai saluran limpahan untuk pastikan tasik tak melimpah bila hujan lebat. Bila paras air naik terlalu tinggi, lebihan air itu akan mengalir masuk ke dalam lubang ini bagi mengelakkan banjir di kawasan sekitar. Sebelum ini lubang ini tersembunyi sebab paras air tasik kekal rendah pada tempoh yang lama. Tapi selepas hujan lebat, paras air naik dan lubang ini kembali aktif. Dari jauh memang nampak menakutkan, tapi hakikatnya lubang ini cuma menjalankan